Lebih air panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan Allah terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita masih lagi dapat bersama-sama menghadiri kuliah hadis kita. Kuliah hadis yang kita harapkan dia menjadi satu taman daripada taman-taman syurga seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita dengan zikir ringkas sebanyak 10 kali sahaja. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ada kumpulan malaikat yang memerhatikan di atas muka bumi, lalu mereka singgah kepada satu kumpulan yang sedang berzikir, lalu nama-nama kumpulan yang berzikir ini diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dibawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian hadis tu penghujungnya sebenarnya Allah Taala mengampunkan golongan yang berzikir ini. Golongan yang berzikir ini. Baik, kita mulakan dengan 10 zikir ringkas kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-6 iaitu mengenai tentang hadis haji menghapuskan kemiskinan dan menggugurkan dosa. Ini dua kelebihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Bagaimana haji ini juga dianggap ataupun diberikan kelebihannya untuk menggugurkan dosa, kita dah belajar daripada awal dah. Tetapi menghapuskan kemiskinan itu adalah satu perkara yang baru yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan di dalam Jami' Tirmizi, iaitu kejap lagi saya cerita tentang Jami' Tirmizi ya. Bismillah. Baik, hadisnya berbunyi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajj wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turutilah antara menunaikan haji dan melaksanakan umrah. Maknanya berturut-turut. Nanti kita akan tengok lepas buat umrah kena buat haji, ataupun lepas buat haji buat umrah pula. Kerana kedua-duanya akan menghapuskan kefakiran dan dosa seumpama alat tiupan. Al-kir ni yang orang buat tiup, macam mana yang peralatan lama yang kalau dia nak panaskan besi, dia ada alat tiup dia tu kan. Macam tu al-kir tu tadi ya. Seumpama alat tiupan. Hububan ni saya tak tahu bahasa apa Hububan bahasa Indonesia kan hububan ni. Kadang terjemahan ni diambil dalam bahasa Indonesia. Sebab bahagian depan ni Dr. Zulhilmi tengok terjemahan dia yang digunakan oleh tukang besi untuk menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak. Dan tiada bagi haji yang mabrur sebarang pahala kecuali syurga. Yang ni kita dah pernah dengar. Walaisa laisa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Hadis yang di hadapan. Haji mabrur ni tidak ada ganjaran baginya melainkan syurga. Dalam hadis ni Rasulullah kata walaisa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya melainkan syurga. Hadis ini kita tulis dalam Jami' Tirmizi. Apa beza Jami' ni? Tuan-puan tengok sebenarnya kita ada 6 sunan sitah. Sunan sitah tu maksudnya kitab-kitab hadis yang utama ada 6 buah. Yang mereka sepakat betul-betul 6 ini yang dimulakan pada zaman Ibn Arabi ke siapa yang mula-mula menghimpunkan, ataupun sebab kitab hadis ni banyak. Sebelum zaman Bukhari lagi dah ada kitab-kitab hadis yang lain. Ada Musannaf Abdul Razzaq, ada Ibn Abi Shaybah. Tapi kenapa mereka pilih yang 6 ini sahaja? Muwatta' Malik pun ada. Kalau siapa yang pernah dengar Imam Malik, dia ada kitab Muwatta' dia. Yang 6 ini adalah generasi kemudian menghimpunkan ke-6 kitab yang menjadi rujukan terutama di dalam bidang perundangan ataupun hukum hakam fiqh. Hukum hakam fiqh sebenarnya. Yang daripada 6 ni, sebab tu ni mereka asalnya nak masukkan Sahih Ibn Khuzaimah katakan. Sebab dia ada 6 ni, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud. Tengok Sahih Bukhari dipanggil Sahih Bukhari. Kita tak panggil Sunan Bukhari, kita panggil Sahih Bukhari. Kita panggil Sahih Muslim. Tapi bila sampai Abu Daud, kita panggil Sunan Abi Daud. Sebahagiannya menyebut Sunan Tirmizi, yang lebih tepat Jami' Tirmizi. Jadi apa beza Jami' dengan Sunan? Kemudian ada Sunan Nasa'i, kemudian ada Sunan Ibn Majah. Ada yang menolak Ibn Majah, meletakkan Ahmad. Ada yang menolak Ahmad, ada yang meletak macam-macam. Tapi last kali yang finalnya, mereka sepakat untuk merujuk 6 ini kerana apa hadis yang tidak ada dalam sunan sebelumnya. Lalu itu yang menjadi kriteria menyebabkan Sunan Ibn Majah dimasukkan ke dalam Sunan Sittah. Sunan ini adalah kitab-kitab hadis yang menghimpunkan hadis berdasarkan bab-bab fiqh. Kalau tuan-puan buka Sunan Tirmizi, bab pertama bab taharah, contoh. Bab kedua mungkin bab salat, bab ketiga muamalat, zakat dan sebagainya. Tapi tak sama dengan Jami'. Antara contoh Jami' selain Tirmizi sebenarnya Bukhari. Bukhari dia bukan sunan, dia Jami'.
Tapi ini ulum hadis sikit lah. Ini tentang ilmu hadis sikit. Jami' ni maksudnya kitab yang menghimpunkan pelbagai bab kitab-kitab hadis, yang menghimpunkan pelbagai bab. Sebab tu tuan-tuan tengok Al-Imam Bukhari, bab pertamanya bab Bad'ul Wahyi, bab permulaan wahyu. Dia bukan kitab taharah tadi kan. Kalau sunan mula dengan bab fiqh, taharah, salat, kitab-kitab cerita-cerita tentang fiqh. Tapi jami' bukan semua fiqh. Dalam tu ada tafsir. Jami' ni maksudnya yang menghimpunkan. Masjid jami', masjid yang menghimpunkan, yang boleh didirikan salat Jumaat, masjid jami'. Jadi jami' ni sama juga. Jami' adalah menghimpunkan kitab-kitab hadis yang pelbagai bab. Bab pertama daripada Sahih Bukhari, bab Bad'ul Wahyi, tak banyak hadisnya, kita habiskan bacaannya dalam trip ke Uzbekistan. Bukan saya nak promote tapi nampak macam promote pula Tapi maknanya kalau saya buat trip tiap-tiap tahun ke Uzbek, kita pergi Uzbekistan, kita pergi Bukhara, kita pergi Samarkand, tempat-tempat kelahiran para ilmuwan ni, dan kita bawa buku macam ni juga. Saya buat yang ringkasnya tentang bab kitab Bad'ul Wahyi, permulaan bagaimana wahyu diturunkan. Dia kitab hadis. Ni sangat luar biasa Bukhari. Ini orang kata fiqh Bukhari pada penyusunan bab dia. Kenapa dia mulakan kitab hadis dia dengan bab wahyu? Kan? Kalau Sunan Abu Daud tadi mulakan kitab sunan dia dengan kitab fiqh. Sebab memang sunnah apa yang Rasulullah buat harian. Tapi Bukhari tak. Bukhari memulakan sahih dia ataupun Jami' Al-Musnid As-Sahih, nama dia panjang sebenarnya. Dia mulakan dengan bab Bad'ul Wahyi. Kerana akhirnya ulama kata sebenarnya hadis itu sendiri adalah wahyu. Kan? Hadis itu sendiri adalah wahyu. Jadi dia mulakan hadis pertama, bab pertama adalah dengan bab permulaan wahyu. Dimulakan dengan hadis niat. Yang dimulakan dengan hadis niat, innamal a'malu binniyat, hadis Omar dahulu. Kemudian hadis jenis-jenis penurunan wahyu. Kemudian baru jenis hadis macam mana wahyu diturunkan. Kita cerita dah semalam jenis wahyu diturunkan ataupun bagaimana wahyu diturunkan. Ni nanti kat Gua Hira, ataupun kalau kita ada program ke Jabal Nur, tahun-tahun lepas ada program ke Jabal Nur, rasanya ada kot yang KT15 dah pergi. Biasa kita akan bacakan hadis ke Jabal Nur tu, penurunan wahyu, keadaan Rasulullah menggigil, takut, apa benda tu semua. Itu dalam hadis permulaan wahyu yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah dalam keadaan Aisyah belum lahir. Kita dah cerita dah semalam. Itu beza antara jami', yang ni kita sebutkan di sini Jami' Tirmizi. Walaupun tuan-puan biasa dengar orang sebut Sunan Tirmizi, kerana sunan pun dia juga, kerana dia menghimpunkan bab-bab fiqh. Bab-bab fiqh di dalam kitab jami' dia. Maknanya jami' ni merangkumi sunan, tetapi sunan bukan jami'. Kan? Jami' merangkumi sunan, sunan bukan jami'. Dan sebab tu nanti tuan-puan akan tengok dalam jami' ada bab tafsir. Saya kongsi sikit. Dalam jami' ada bab tafsir. Antara yang perkara menarik dalam bab tafsir ini, Al-Imam Tirmizi ketika dia menghuraikan surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Kan kita baca Alam Nashrah Laka Sadrak hari-hari kan. Ada dulu nenek saya ajar, sebelum subuh tu biasa Rasulullah, kalau ikutkan hadis, Rasulullah baca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad, 2 rakaat, raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Ini nenek saya dulu dia ajar, wan ajar, sebelum subuh baca Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Saya sebahagian tuan-tuan mungkin pernah dengar. Alam Nashrah Laka Sadrak ini diletakkan dalam kitab tafsir Sunan Jami' Tirmizi. Dan Al-Imam Tirmizi lepas dia cerita tentang Alam Nashrah, dia letak hadis Syaqqus Sadar. Syaqqus Sadar ni maksudnya hadis belah dada. Seakan-akan Al-Imam Tirmizi menafsirkan Alam Nashrah itu bukan sekadar melapangkan dada. Rasulullah dibelah dadanya, merujuk seolah-olah Alam Nashrah itu merujuk pada kes belah dada Nabi. Dan inilah yang menjadi asas kepada penerokaan topik PhD saya dengan supervisor saya. Supervisor saya bukan orang Islam sebut pun segan Nama dia Profesor David Thomas. Jadi waktu first meeting saya dengan dia di Birmingham 2010, 11 dulu, dia tanya saya, apa topik yang kau nak buat? Jadi saya cerita, saya kata Alam Nashrah ni tak ada orang tengok kita cerita tentang Quran dengan Profesor Kristian macam tu. David Thomas ni dia Anglican, kau tak salah saya.
saya kata kepada dia, Alam Nashrah ni tak ada tafsir sebelum tu yang menafsirkan dia sebagai belah dada. Tapi bila sampai zaman Tirmizi kata ini seakan-akan dia katalah, sebab dia letak bila ayat Quran Alam Nashrah tu dia pairkan dengan hadis belah dada tu tadi. Lalu saya kata kepada dia, betul ke ayat ni sebenarnya merujuk pada kes belah dada? Sebab tesis saya mengenai tentang kehidupan awal Rasulullah, the Prophet's early life. Dalam Quran ni apa rujukannya? Kerana Quran diturunkan lepas Rasulullah dah umur 40 tahun. Jadi apa cerita-cerita sebelum kenabian Rasulullah, kehidupan awal Rasulullah yang diceritakan dalam Quran? Jadi salah satunya yang kita jumpa adalah ayat Alam Nashrah Laka Sadrak. Lalu Thomas jawab simple je. Thomas kata, who is the author of the Quran? Siapa yang karang Quran? Dia tanya saya. Waktu tu saya macam silap. Waktu tu saya silap lah. Saya kata, dia memang tak percaya Quran pun. Kan? Dia memang tak percaya Quran. Sampai sekarang pun saya tak tahu dia belum lagi nampak gaya, tapi dia boleh bahasa Arab. Dia kata, siapa yang karang Quran? Sebab dia kata only the author knows the meaning. Hanya pengarang sahaja yang faham maksud apa yang dia tuliskan. Kalau hari ni saya selalu bagi analogi, kalau hari ni saya tulis dekat Facebook Alhamdulillah, maksud dia apa? Tak ada orang yang tahu melainkan Sanusi. Mungkin saya cakap Alhamdulillah sebab saya dapat bertemu dengan tuan-puan atau saya datang ke Azizia ni, saya tulis Alhamdulillah. Tak ada orang yang tahu maksud Alhamdulillah dalam Facebook Sanusi melainkan Sanusi ajalah, sebab dia yang tulis. Konteks dia ke apa ke, dia suka ke, dapat kahwin lain ke apa, Alhamdulillah kan, contoh dia. Maknanya tu konteks lah. Saya jangan ambil saya orang perempuan nanti marah. Nak cerita Alhamdulillah tu tadi, maknanya atas konteks yang penulis sahaja yang tahu. Jadi sama juga Thomas kata, kau nak tahu ni macam mana? Kau tak tahu siapa yang karang. Do we interview God? Dia tanya. Soalan seterusnya, kita nak interview God? Dia kata. Pening dah waktu tu, pening kan? Balik 6 bulan pening. 6 bulan pertama tu pening. Sebab dia suruh restructure, create balik topik baru. Waktu tu lah. Jadi kalau kita nak tengok, maknanya ini saya nak cerita tentang yang jami' itu tadi. Dia merangkumi lah pelbagai aspek, termasuklah hadis, termasuklah kitab tafsir, termasuklah kitab akidah kalau ada, termasuk kitab sirah pun ada dalam jami'. Cuma orang putih dia bezakan, sirah pada dia lain, yang ni Andreas Gorke, orang Jerman. Sebab saya mengajar orientalis. Setiap tahun saya mengajar subjek orientalis ni, orientalism. Jadi dia adalah beberapa teori yang kita belajar daripada orang putih. Pada mereka, sirah dengan hadis berbeza. Kalau definisi kita, sirah dengan hadis sama je. Sebab semua yang disandarkan kepada Rasulullah adalah sirah ataupun hadis. Jadi mereka beza. Kerana nature ni beza, kaedah penulisan berbeza, jenis kitab pun berbeza. Ini teori examiner saya dulu, orang Jerman, Andreas Gorke. Tapi saya nak cerita, itu baru nak cerita tentang Jami' Tirmizi. Dinilai sebagai Hasan Sahih Gharib. Yang ini memang kena ada papan hitam. Sebab nak cerita macam mana jadi Hasan, macam mana jadi Sahih, macam mana jadi Gharib. Kalau tak ni, ahlinya faham. Orang yang dalam bidang hadis ni dia faham lah Hasan apa kategori yang mana, Sahih dalam kategori yang mana, Gharib dalam kategori yang mana. Semalam saya dah cerita sikit tentang Hasan. Sahih. Sahih ni merangkumi 5 syarat ittisali sanad, sambung sanad, biriwayat adl, dan diriwayatkan oleh orang yang adil, iaitu orang yang fiqah, boleh dipercayai, ad-dhabit, dan orang yang kuat hafalan dia. Kuat hafalan ni di Saudi tuan-puan, dia ada pertandingan hafal Sunan Sittah. Tuan-puan buka YouTube, ada dia tengok budak yang Tok Syekh 3 orang tanya, hadis riwayat man, hadis riwayat man, hadis riwayat. Dia tanya tu, ni hafal Sunan Sittah. Satu Sunan Sittah 6,000 hadis. 6 Sunan Sittah 30 ke 40 ribu hadis. Budak tu ingat dalam kepala dia. Ini nak ceritanya, dhabit ni orang hadis. Tapi bukan Sanusi lah. Sanusi ni ingat sikit, ada 40 pun lupa kata macam tu. Ini nak cerita Arab biasa. Dia hafal ribuan bait syair, ribuan hadis yang dihafal dalam kepala mereka. Jadi memang kena dhabit, kuat ingatan, yang 5 syarat tadi, bersambung sanad, perawi yang baik, fiqah, dhabit, kuat ingatan, tidak bercanggah dengan min ghairi syuzuz, tak bercanggah ataupun tidak ada keraguan, min ghairi Allah, tidak ada kecacatan tersembunyi. Kurang satu syarat dhabit, dia jadi hasan.
Tadi 5 tadi, kurang 1, dhabit tu kurang, dia jadi hasan, turun dia kategori dia. Gharib ini yang diriwayatkan dengan satu jalur sanad sahaja. Umar riwayatkan kepada sahabat yang apa, tabi'in yang lain, tabi'in seorang sampai kepada Imam Bukhari, ada satu jalur sahaja, kita panggil gharib. Itu pun gharib. Kalau gharib mutlak ni hanya seorang sahabat sahaja yang dengar daripada Rasulullah. Ada ini kategori-kategori lah. Kalau ramai mungkin dia jadi aziz, ada 2 orang. Kalau lagi ramai dia jadi masyhur. Kalau lagi ramai dia jadi mutawatir. Tapi ini ulum hadis. Ya, ini dalam bab yang khusus tentang pengajian ilmu hadis. Yang pertama, sebelum masuk yang pertama, kita tengok an Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi, Al-Huzali, daripada Bani Huzal ataupun Al-Huzaili, daripada Quraisy ataupun Bani Huzal ni tadi. Adalah salah seorang yang ini dia mengaku ana sadisu sittah. Ana sadisu sittah ni maksudnya aku orang yang ke-6 memeluk Islam. Tetapi turutan ini sukar ditentukan. Kerana Abu Dzar rasanya dia mengaku dia sabi', aku orang yang ke-7. Pada saya ini yang dia tahu sahaja. Ini pandangan Sanusi lah. Yang kedua, teori yang hari ini yang kedua adalah ini pandangan Sanusi sahaja. Kerana setiap sahabat tak tahu sahabat mana yang dah masuk Islam pada zaman awal. Dan ramai juga termasuk Abu Dzar, bila dia masuk Islam, Rasulullah kata kepada dia, jangan bagi tahu engkau dah Islam, pergi balik ke kampung kau. Kisah yang popular Abu Dzar. Abu Dzar ni datang ke Mekah Kaabah tu, mencari Rasulullah kerana dah hantar adik ataupun abang dia cerita tentang Nabi yang baru ni, tapi dia tak puas hati dengan maklumat tersebut. Lalu dia pergi sendiri. Dan dia hanya minum air zam-zam sahaja sepanjang dia berada di Mekah, sehingga dia kata, aku boleh berisi dengan minum air zam-zam sahaja. Sehinggalah Ali perasan, engkau ni bukan orang Mekah ni, nampak macam orang luar. Kau datang kenapa? Ali kata. Ali tanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar kata, aku datang dikatakan kerana ada seorang lelaki mengaku jadi Nabi. Lalu Ali kata macam ni, ini benda ni sangat sensitif, isu sensitif kita tak cakap secara terbuka. Contoh macam ada live macam ni, saya tak boleh sentuh isu sensitif. Tak boleh cakap secara terbuka macam tu. Jadi sama Abu Dzar, Ali kata pada dia, benda ni sensitif, orang sensitif dengan Nabi baru apa semua ni. Kau ikut aku. Kalau aku nampak ada perkara bahaya, aku akan tunduk buat ikat tali kasut. Taktik yang disampaikan kepada Abu Dzar. Lalu tak apa, Abu Dzar kata aku ikut kau. Abu Dzar ni orang ni tinggi tau. Dia tinggi dan tak berbesar, kurus tapi tinggi. Jadi dia ikut saja Ali. Sampai bila dia dah peluk Islam, dah dengar Quran daripada Rasulullah, akhirnya peluk Islam. Rasulullah kata, rahsiakan keislaman kau, jangan zahirkan Quran di hadapan Quraisy. Dia sama macam Abdullah bin Mas'ud. Orang yang berani, orang yang susah ni dia berani kot. Dia tak takut. Kerana dia tak ada kepentingan dunia. Kalau saya nak cakap ni orang pecat aku macam mana dia ada kepentingan dunia ni. Kalau aku cakap macam ni kan tak dapat tender projek apa macam tu kan. Dia tak berani nak cakap. Sebab kita ada kepentingan dunia. Orang susah dia tak takut. Abu Dzar ngaku terus. Aku dah masuk Islam, baca Quran, tengah ke Mekah, habis Quraisy pukul dia. Sehingga fa'akabbal Abbas peluk Abu Dzar kerana dia kata, wailakum, celaka kamu semua, tahu tak dia ni siapa? Abu Dzar ni daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni perompak jalanan. Dia panggil qati'at tariq. Kalau kita bunuh dia, wallahi Abbas kata takkan selamat laluan dagangan Quraisy ini nak ke Syam tu tadi, kerana kena melalui kawasan Bani Ghifar. Abu Dzar ni power juga, maknanya dia berani juga menzahirkan kerana dia ada perompak, tak takutlah orang, maknanya dia memang orang yang berani. Sama macam Fudail, siapa yang baca kisah dia. Sama macam kes Abdullah bin Mas'ud. Sama macam kes Abdullah bin Mas'ud, bila awal masuk Islam, dia mengaku orang ke-6, Abu Dzar mengaku orang ke-7. Pada saya turutan ni sukar untuk ditentukan, kerana bila Rasulullah bagi tahu kau dah Islam, jangan ceritakan Islam kau. Siapa nama sahabat yang Ad-Damiri, ada seorang Damrah ke ataupun Ad-Damiri, yang dia peluk Islam. Rasulullah kata kau senyapkan Islam kau, balik ke negeri kau Yaman. Dia balik ke negeri dia Yaman. Sehingga dakwah berlaku selama 13 tahun. Sampai sahaja di Madinah, Rasulullah dah bina negara. Rasulullah kata kepada dia, kalau aku dah menang esok baru kau datang. Dia datang ke Madinah. 13 tahun tak jumpa.
Tak ada WhatsApp, tak ada apa. Update Facebook pun tak ada. Tiba jumpa balik. Rasulullah kata, kau orang jumpa aku. Kenal dia. Kalau Sanusi tak ingat dah. Ni dah tak ingat apa kau. Bila kau datang, student saya nak cerita, student saya supervise latihan industri dia orang. Sekali tu kat Johor. Dia bertugas dekat Jabatan Agama. Saya pergi supervise dia apa semua. Saya bagi markah, semua jumpa supervisor industri dia apa semua. Saya pun balik. On the way balik tu saya singgah stesen minyak, isi minyak. Tak lama lepas nak bayar kat stesen minyak tu, tiba ada seorang budak tegur. Ustaz, apa khabar? Oh, anak saya pun tanya apa khabar. Anak saya tanya, apa sekarang ni buat apa? Dulu usim. Sekarang buat apa? Tadi ustaz yang tadi ustaz yang bagi makan saya. Allah, saya tak ingat. Baru tadi tegur Sanusi tegur. Maknanya saya nak cerita masalah sikit lah. Ada beberapa hadis saya banyak ingat. Lama saya boleh ingat hadis tu. Tapi budak tu saya memang tak ingat. Saya tahu anak minta maaf. Ada kadang-kadang budak ni tak ingat. Rasulullah 13 tahun. Jadi bila balik ke Yaman, maknanya kita tak tahu dia dah Islam ke tak. Beberapa figure yang lain, individu yang lain memang masuk Islam pada zaman awal dan dia declare, dan Rasul kata engkau jangan cerita. Jadi kita tak tahu. Tetapi Abdullah bin Mas'ud kata ana sadisu sittah. Sadisu sittah ni barangkali dia kira Abu Bakar dah ada. Kemudian ada Khadijah, kemudian ada Ali, kemudian ada Zaid bin Harisah. Kemudian mungkin Rasulullah sendiri ataupun seorang lagi. Kemudian dia lah kena andaian dia begitu barangkali. Ini teori Sanusi lah. Kerana pada saya, bila sahabat kata Sadisu Sittah, ana sabi', ana ini sekian-sekian, ini adalah apa yang zahir pada sahabat ketika zaman dakwah sirriyah. Dakwah secara rahsia, kita pun tak tahu siapa turutannya. Tetapi Abdullah bin Mas'ud, dia mengaku dia orang yang ke-6 setelah dia melihat setelah dia melihat mukjizat yang berada kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah memerah susu kambing yang tidak mempunyai susu. Dia macam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah minta kepada dia, ada tak susu yang boleh kau berikan ataupun jualkan kepada kami? Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, ana ghulamun mu'taman. Aku adalah hamba yang diberikan amanah. Tak boleh suka-suka bagi mana kambing aku nak bagi. Tak boleh lah. Aku amanah. Aku diberikan amanah. Lalu Rasulullah kata kepada dia, kalau begitu bagi kepada aku kambing yang dah tidak ada apa-apa. Maknanya yang tak boleh menghasilkan apa-apa. Lalu itu yang dia sama macam hadis Khuza'iyah ni, yang seorang wanita Khuza'iyah ni yang duduk dia kabilah dia sama juga. Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah rasanya, Ummu Ma'bad yang sama juga. Rasulullah jumpa dia sama juga. Rasulullah minta kambing yang tidak mempunyai susu. Rasulullah pegang kantung susunya, tiba-tiba penuh, dia kata macam tu, dengan bacaan wallahu alam. Tapi kalau dalam Ibnu Mas'ud punya, dia macam dengar Rasulullah baca Quran, jadi penuh dan dia rasa takjub. Tak pernah tengok orang boleh ada kelebihan yang sedemikian, menyebabkan dia memeluk Islam seawal yang zaman tersebut. Dan dia antara sahabat yang Rasulullah minta dibacakan Quran kepada Rasulullah. Satu hari Abdullah bin Mas'ud duduk dengan Rasulullah kata, bacakan Quran dengan aku. Abdullah bin Mas'ud kata, wa kaifa aqra wa alayka unzal. Macam mana aku nak baca sedangkan ke atas engkau Quran tu diturunkan? Lalu Rasulullah kata, bacalah saja. Lalu Abdullah bin Mas'ud bacakan surah tu An-Nisa, sehingga sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na bikulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dia toleh tengok Rasulullah menangis. Lalu makna ini kelebihan, ada sahabat kelebihan dia adalah pada bacaan Al-Quran mereka. Rasulullah sendiri menangis mendengar bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sendiri terkagum dengan bacaan Al-Quran Abu Musa al-Ash'ari, sehingga kalau dalam riwayat yang lain, Umar ataupun sahabat lain kata, siapa yang, Rasulullah sendiri kata rasanya dalam hadis yang Rasulullah kata, siapa yang nak ambil Al-Quran yang bacaannya ghaddan, sebiji macam mana yang dibacakan oleh Jibril, baca ataupun dengar daripada Abdullah bin Mas'ud, ataupun sama macam Ubay bin Ka'ab. 3 orang ni yang popular, ataupun sebenarnya ada 4 orang. Ada Maula Abi Huzaifah, Salim Maula Abi Huzaifah. Jadi 4 orang yang Rasulullah suruh ambil Quran daripada mereka. Salah seorangnya Abdullah bin Mas'ud, antaranya Ubay
Ubay ni pun special juga kerana namanya disebut oleh Allah. Ubay namanya disebut oleh Allah. Kalau tuan-tuan baca nanti tafsir suratul Bayyinah, bila turun suratul Bayyinah, Rasulullah kata kepada Ubay, innallaha amarani an aqra alaikal qur'ana. Allah perintahkan aku suruh baca Quran kepada engkau. Terkejut Ubay. Ubay kata, Allahu sammani laka. Allah sebut nama aku. Rasulullah kata, na'am, Allah sebut nama engkau. Menangis. Menangis Ubay kerana namanya disebut, kerana bacaan dia adalah tepat seperti mana yang dibacakan oleh Sayyidina Jibril. Macam Jibril baca, macam Rasulullah baca. Cuma saya cerita juga kepada, kalau ada yang jemaah di Malaysia, saya cerita juga, Ubay ni begitu special nama dia sehingga Allah Ta'ala sebut nama dia. Sehingga kan waktu tu mungkin isteri saya pernah dengar kisah ni, ataupun tak tahu lah dia dengar mana. Jadi dia kata waktu dapat anak kelima tu, dia cadangkan pada saya, dia bagi proposal. Dia kata, bang, apa kita namakan anak ni, anak lelaki, Ubay. Ubay. Sebab nama dia disebut oleh Allah. Lalu saya mereject. Kuasa penamaan tu masih ada lagi pada Sanusi. Tu saya pun menolak nama tu. Bukanlah kerana nama tu saya tahu hebat dah, tapi saya kata nanti orang panggil Bay. Jadi kedai mamak pula rumah aku nanti. Jadi waktu itulah jadi nama hebat kerana disebut oleh Allah. Adalah Khadijah sebagai hadis, nanti ada cerita. Ana Abdullah bin Mas'ud, itu antara Abdullah bin Mas'ud. Biasa kita akan cerita tentang perawi dulu. Siapa dia? Dia juga dipanggil sebagai sahibul hidha, iaitu bukan tukang kasut, penjaga kasut, sugi Rasulullah, macam orang yang, sehingga kan Abu Musa rasanya nampak Abdullah bin Mas'ud ni rajin keluar masuk rumah Rasulullah, sehingga dia kata, aku menyangkakan Ibnu Ummi Abdin ni adalah gelaran bagi Abdullah bin Mas'ud. Aku menyangkakan Abdullah bin Mas'ud ni ahli keluarga Rasulullah, kerana dia memang berkhidmat kepada guru dia, berkhidmat kepada Rasulullah tadi, jaga kasut Rasulullah, kayu sugi Rasulullah dan peralatan Rasulullah yang lain. Orang yang mahir bacaan Al-Quran. Nanti zaman Osman ada perselisihan sikit antara dia dengan Zaid bin Thabit, siapa yang belajar proses pengumpulan Al-Quran, dan dia dikatakan telah menguasai 70 ayat Al-Quran, waktu orang lain tak kuasai. Bacaan Al-Quran yang tepat, orang yang ke-6 memeluk Islam, dan yang lain-lain kelebihan dia. Nanti kalau ada, dia pernah diejek kerana kurus. Dia kurus. Kerana ketika Rasulullah suruh panjat kayu, pokok arak. Pokok arak ni kayu yang dibuat kayu sugi. Arak tu kayu sugi itulah. Jadi ketika ada dua pandangan, waktu dia panjat tu, ada yang kata angin bertiup dia bergoyang. Maknanya dia kurus. Jadi sahabat gelakkan dia kerana terlalu kurus. Ada yang kata kerana terselak betisnya, nampak lidiqati. Diqah ni maknanya halus betis dia. Jadi orang gelakkan dia. Lalu Rasul kata, bima tadhakun, kau rasanya. Wama yudhakum ke bima tadhakun. Kenapa orang ketawa? Rasul kata kerana sahabat kata lidiqati saqaihi, kerana halus sangat betis dia, ataupun lisyuhu mati saqaihi, kerana kecil sangat betis dia. Lalu Rasul kata la saqaihi athqala min jabalin Uhud. Dua betis dia tu lebih berat daripada gunung Uhud. Maknanya bab body shaming ni sebenarnya Rasulullah sensitif. Jadi jangan kita body shaming lah, kurus ke gemuk ke mana tadi, saya malah nak sebut. Tak apalah. Jadi tak boleh sebenarnya Rasulullah tak suka. Baik, itu sedikit sebanyak mengenai tentang Abdullah bin Mas'ud. Ulasan yang nombor 1, hadis ini menunjukkan kesan utama pelaksanaan haji yang diikuti dengan umrah, iaitu dia menjanjikan dua perkara, iaitu kekayaan ini dalam Al-Quran. Allah, saya lupa dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm Allah Ta'ala ceritakan huwallazi aghna wa aqna. Huwallazi aghna wa aqna. Allah Ta'ala cerita huwallazi amata wa ahya. Kalau hidup lawan dia mati, kalau susah lawan dia, macam-macam Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Tetapi dalam surah tu juga Allah Ta'ala kata huwallazi aghna wa aqna. Dia yang memberikan kekayaan, lawan dia adalah dia yang memberikan kecukupan. Maknanya orang miskin ni bukan dia tak kaya, tapi dia tak cukup. Dan orang yang cukup, walaupun dia tak banyak duit, tapi sebenarnya dia kaya. Boleh faham tak? Maknanya kadang orang kaya sentiasa rasa tak cukup, sebenarnya dia miskin. Kan? Kerana dia sentiasa rasa tak cukup, sentiasa nak lagi. Kalau nak ni semua benda tak cukup.
Jadi sebenarnya dia tak cukup. Bagilah satu, sebab tu Rasulullah kata bagi satu lembah emas pun dia takkan cukup punya. Tapi kalau tuan-puan bagi saya satu jongkong emas, cukup. Cukup. Maknanya cukuplah untuk kita. Mana huwallazi aghna wa aqna. Dia yang memberikan kekayaan dan dia memberikan kecukupan. Lawan kepada kaya cukup. Selagi orang miskin, yang paling miskin adalah dalam miskin, dia sentiasa rasa tak cukup. Ada orang miskin tak ada duit, tapi kalau dia rasa cukup, dia sebenarnya dah cukup dah dengan apa yang dia ada. Kan? Mana kita heran tengok. Saya ambil contoh Hamka, Prof Hamka. Dia buat dalam kitab tasawuf moden dia gambaran mengenai tentang orang kaya yang duduk di belakang Mercedes dia. Ada driver bawa dia, Mercedes besar, kereta mahal, mungkin kereta 1 juta. Lalu di kawasan satu bendang, tengok orang miskin sedang makan dengan ahli keluarga dia, bergelak ketawa. Duduk dia dalam bendang punya pondok tu. Pondok tu duduk, dia kata, Allah, alangkah seronoknya kalau aku jadi macam orang miskin tu. Ada masa dengan keluarga, gelak ketawa, rasa itu yang lebih aku perlukan. Kau ni sibuk, tak cukup masa. Dalam masa yang sama, Hamka kata, pakcik yang kat pondok tu tengok orang kaya tu ada driver. Dia kata alangkah seronoknya kalau aku ada driver. Dua-dua tak cukup. Yang ni nak jadi miskin, bukan nak jadi miskin. Yang ni nak dalam keadaan boleh bersantai dengan ahli keluarga. Yang ahli keluarga sebenarnya cukup itu kaya dah. Definisi cukup tu tadi banyak juga saya jumpa dalam hadis. Tak digambarkan kaya tu sebagai limpahan harta. Sahabat, sama ada Abdul Rahman ke, sama ada Abu Bakar ke, kaya, Osman kaya. Rasulullah nak bagi, dia bagi semua. Maknanya dia cukup dah. Apa yang aku ada cukup. Kalau kena aku ambil semua. Cukup dah, dia tidak meletakkan harta tu di dalam jiwa dia. Orang mana-mana minta, dia bagi je. Maknanya sebab tu kalau kita tengok kat sini, ia dijanjikan kekayaan atau kecukupan. Dan kemudian penghapus dosa. Cuma bagaimana kesan ini direalisasikan oleh seorang hamba. Yang kedua, kita dapat juga memahami bahawa hadis ini mengandungi dorongan untuk konsisten melakukan kebaikan. Yang ini kita dah cerita dah semalam, kisah Abu Mihjan Al-Thaqafi. Walaupun Abu Mihjan Al-Thaqafi ni ketagih Arab. Cerita dah, kena sebat beberapa kali. Sama ada zaman Rasulullah ataupun zaman Umar. Tetapi satu perkara yang baik, apa dia punya konsisten dia? Dia pergi berjihad. Jangan lupa lah bawa belajar malam tadi. Jangan lupa. Yang tu saya ingat lah. Kalau nama student tadi saya tak ingat lah. Tapi benda-benda macam ni kadang kita kena ingat lah macam tu. Dan dia kena konsisten. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa'bud rabbaka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang perkara yang yakin. Perkara yang yakin ni adalah kematian. Tak ada perkara. Tuan-puan, kita semua akan mati. Yang ni satu perkara yang pasti, yang yakin dah. Tak ada lagi saya jumpa tanya pakcik hidup apa dah 2000 tahun, tak ada. Memang semua akan mati. Jadi Allah Ta'ala kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini ada beberapa kalimah dalam Quran, perkataan yakin memang merujuk kepada kematian. Dan kita semua nak meninggal dalam keadaan yang bagaimana, itu persoalan dia. Sebab bagaimana dia hidup, begitulah dia meninggal dunia. Dan semua orang nak meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Tetapi apa yang Allah Ta'ala perintahkan, wa'bud ini tak semestinya sembah. Ubudiyah ni adalah mengabdikan diri kepada Allah. Segala kerja kita, kalau di bawah niat yang baik, adalah dalam proses ubudiyah juga, mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-puan kalau pernah dengar hadis seorang lelaki yang istilah moden ni sadu. Kerana dengan nasyatahu, sahabat kata dia jumpa seorang pemuda yang dengan tegap, dengan cergas ni keluar berjalan di hadapan Rasulullah. Lalu para sahabat kata alangkah baiknya kalau pemuda ini dia pergi berjihad wahai Rasulullah. Rasulullah kata lau kharaja sa'iyan, kalau dia keluar untuk cari rezeki li ahli ataupun li abawaihi ataupun li ahli untuk anak ahli keluarga dia, fahuwa fi sabilillah. Jadi maknanya poin tu kena jelas. Apa yang kita lakukan selagi mana ubudiyah dia adalah untuk kerana keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bagi ganjaran dia hatta ya'tiyakal yaqin.
sehingga sampai kepada, maknanya kena konsisten. Amalan tentang konsisten semalam kita dah cerita. Semua saya lupa lah. Kalau tuan-puan perasan, ada sebahagian sahabat dia ada amalan yang dia orang konsisten pegang. Mana bukan setiap sahabat, tapi ramai sahabat ada amalan yang dia konsisten. Saya bagi contoh macam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni saya selalu cerita, hadis ni saya dapat daripada loka asrama. Bukan loka asrama. Waktu saya datang Mesir tahun 1, senior bawa pergi ke rumah seorang pelajar Indonesia. Jadi saya tumpang solat di rumah pelajar Indonesia ni. Di hadapan loka dia tampal hadis ni. Tahun tu lebih kurang 2000 hingga ke 2004, maknanya 20 tahun yang lalu hadis ni ditampal. Hari ni saya bacakan balik pada tuan-puan, pahala yang tukang tampal loka poster tu berapa banyak dia dapat. Maknanya nak buat kebaikan pada hari ni tak susah pun. Share poster baik dalam Facebook, orang dapat kebaikan, tuan-puan dapat pahala. Dan dalam Facebook ataupun dalam Twitter, Instagram, apa semua, segala kebaikan ni jalan berterus dan ruang lingkup dia lebih luas. Tak susah nak buat baik dah perkara sekarang ni. Jadi hadis tu menuliskan, dia kata Ausani khalili bithalas. Abu Hurairah kata kekasih aku berpesan kepada aku 3 perkara, lan atrukaha ataupun la ad'ahunna, aku tak akan tinggalkan 3 perkara ni selama-lamanya sehingga dia meninggal dunia. Yang pertamanya salatul duha, dia tak pernah tinggal salat duha. Yang keduanya wasiyamin thalathati ayyam min kulli syahr, dia tak pernah lepas puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiganya wanaumin ala witrin, dia tak pernah terlepas solat witir setiap kali sebelum tidur. Abu Hurairah ada amalan dia. Bilal ada amalan dia sendiri. Dia seorang sahabat Al-Harith bin Nu'man, Al-Harithah bin Nu'man ataupun Harith bin Nu'man ada amalan dia sendiri, sehingga Rasulullah dengar dia baca Quran dalam syurga. Setiap sahabat ada amalan dia, berbalik muhasabahnya pada diri kita, apa amalan yang kita ada sebagai bekalan. Apa amalan yang kita boleh pegang, sekurang-kurangnya setiap lepas solat baca ayat kursi ke. Kerana Rasulullah kata man qara'a ayatal kursi ba'da kulli salat, siapa yang setiap kali lepas solat baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tak ada perkara yang menghalangnya daripada masuk syurga illal maut, melainkan mati. Mati saja masuk syurga. Mana ada satu amalan yang tuan-puan pegang pada hari ini, fikir-fikirkan apa yang aku boleh pegang, nak solat duha setiap pagi ke, tak tinggalkan ke, ataupun nak puasa setiap hari 3 hari setiap bulan ke. Kena ada sekurang-kurangnya pada saya lah, supaya dia boleh jadikan amalan yang dia konsisten. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga datang. Sebab Rasulullah kata tabi'u, maknanya turutilah al-hajj wal umrah. Dia kata tabi'u ni bainal hajj wal umrah, maka turutilah haji dan umrah ni seakan-akan secara berterusan. Rasulullah juga amat menggalakkan umatnya melakukan amalan secara berterusan walaupun sedikit. Yang ni walaupun sedikit sama juga. Alaikum minal amali ma tutiqun, hendaklah kamu melakukan amalan yang kamu mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak pernah rasa boring. Yang boringnya kita asyik solat, dia kata macam tu, asyik buat benda yang sama. Tak, Allah Ta'ala tak pernah bosan, sehinggalah kamu sendiri yang merasa bosan. Wa kana ahabbad dini ilaihi ma dawama alaihi sahibu, dan sesuatu amalan yang paling disukai Allah adalah secara konsisten. Mudah saja, saya rasa itu yang mudah. Lepas solat saja baca ayat kursi, lepas solat saja baca 3 kul. Sebab semua tu ada ganjarannya yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ataupun pagi hari saja baca subhanallah bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dari kalimati raditu billahi rabba. Apa saja zikir yang tuan-puan boleh kekal secara konsisten. Kerana orang yang tidak berzikir ini, Rasulullah kata dia akan menyesal pada hari kiamat. Nombor 3, Rasulullah turut bersabda, turutilah antara menunaikan haji dan melaksanakan umrah. Maknanya secara berturut. Apa yang maksudkan secara tabi'un ni? Apa yang dimaksudkan secara berturut-turut ini? Ungkapan baginda bermaksud lakukanlah umrah selesai haji, atau sebaliknya tunaikan haji setelah melaksanakan umrah. Yang turutan ini adalah dengan memperbanyakkan, menafsirkan, sebahagian ulama menafsirkan kata-kata baginda dengan maksud memperbanyakkan haji dan umrah, mementingkan ibadah keduanya walaupun dalam tempoh yang singkat. Ini tafsiran ataupun huraian daripada Imam Munawi ni. Munawi sepatutnya. Dan kalau kita tengok juga perbuatan melaksanakan haji dan umrah ataupun sebaliknya menandakan seorang tu dia seronok kepada keseronok
pergi umrah setiap bulan, tetapi orang susah yang di sebelahnya tidak diindahkan. Dan sebenarnya jalan-jalan kebaikan ni jalan yang paling mudah, ini pandangan saya lah setelah saya melihat beberapa hadis, jalan yang paling mudah ke syurga sebenarnya adalah berbakti kepada manusia. Umrah ni, haji ni memang ibadah yang Rasulullah tekankan, tetapi berbuat baik kepada orang adalah antara orang yang dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Kita tak katalah tak galakkan, tetapi mana boleh buat, tetapi kalau berbakti kepada manusia, ganjarannya adalah lebih dekat. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Abdullah bin Salam, yang bila Rasul kata awal Rasul sampai di Madinah, orang pertama kali diangkat menjadi pemimpin ni, kita excited nak dengar apa dia punya first speech dia, ucapan pertama dia apa. Lalu antara ucapan yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam, dia kata apa yang Rasul ungkapkan adalah afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qumu bil laili wan nasu niyam dakhala jannata bisalam atau dakhala jannata salam. Maksud tiga pertama semua buat baik dengan orang. Afshus salam, menyebarkan kesejahteraan. At'imut ta'am, bagi orang makan dengan orang juga. Wasilul arham, hubungkan silaturahim dengan manusia juga. Keempat baru Rasul kata wa qumu bil laili wan nasu niyam. Sebahagian ulama kata dalam empat pesanan Rasulullah dalam first speech dia, ucapan sulung dia ketika dia angkat sampai di Madinah dulu, tiga yang pertama adalah berbakti kepada manusia. Dan orang akan mendoakan tuan-puan dengan kebaikan yang tuan-puan lakukan yang lebih banyak. Nanti ada banyak lagi kisah macam seorang lelaki, hadis Abdullah bin Amr yang kata lelaki yang confirm masuk syurga, Rasul kata dia ni adalah ahli syurga dengan kelebihan dia kerana berbakti kepada orang. Malah hadis Raghif, kalau saya cerita hadis Raghif ni panjang pula, dah masa tinggal 10 minit. Tapi Raghif ni adalah orang yang berbuat baik dengan orang, Allah Ta'ala ampunkan dia kerana dia bagi roti kepada orang. Bukanlah bermaksud saya nak suruh tuan-tuan belanja Ustaz Taufik ke dekat makan daging unta ke. Tak, saya nak kata berbuat baik kepada orang ni adalah berbakti kepada manusia adalah jalan, salah satu jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3, ni dah nombor 3 dah. Nombor 4, peluang untuk seseorang menunaikan haji dan umrah bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Nanti hadis lepas ni kita akan tengok ada ibu dia tak dapat pergi haji, anak dia buatkan haji untuk dia. Ada ayah dia yang tak dapat tunaikan haji, anak dia buatkan haji. Maknanya kelebihan tu bukan ada pada semua orang. Saya nak cerita haji ni ada yang sihat, ada yang cukup istita'ah. Duit bukan sikit anak ni memang bisnes jutawan ke apa ke, tapi Allah Ta'ala tak bagi rezeki pergi haji pasal. Bahkan ada dalam kalangan kita yang dah cukup dah, yang kadang-kadang giliran tak panggil-panggil sampai dia pun stres. Tadi orang saya ni dah berapa kali meraih, Allah pilih kelebihan untuk sampai ke Baitullahil Haram ni dan juga pada Masjid Nabi. Tak semua orang, selain daripada kemampuan lah. Kalau kita tengok ada kemampuan yang tertentu lah pada setiap orang, istita'ah tu tadi. Tetapi jemputan itu pun ada. Dan ada orang yang tak ada istita'ah, Allah Ta'ala bagi dia jemputan. Ini contoh dia banyak sangat. Dia tak mampu, tetapi Allah Ta'ala bagi istita'ah tu sekejap sahaja. Orang boleh bagi dia, orang boleh taja dia, walaupun dia tak ada istita'ah. Ini satu kelebihan yang mungkin tak ada pada manusia biasa, melainkan Allah Ta'ala pilih golongan-golongan yang tertentu juga. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Nak kata saya ni kaya, saya pun tak kaya kata. Tapi ialah Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada setiap orang. Ada orang tertentu yang begitu. Sebab tu bila kita tengok ada orang boleh pergi umrah ataupun orang boleh pergi haji, dia adalah jemputan juga yang tidak boleh disia-siakan. Sehingga orang rasa seronok ataupun terikat hatinya kepada Baitullah, itu adalah satu petanda yang baik. Sehingga ada seorang jemaah kata dia berharap mati dekat Madinah, kerana memang Rasulullah kata boleh berharap, boleh berusaha kalau meninggal di Madinah kerana dikebumikan di Mekah nanti akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Ada kelebihan-kelebihan tertentu bagi haji dan umrah ni yang mungkin tidak ada orang memiliki peluang tersebut. Tapi bagi mereka yang tak dapat pergi, tengok nombor 4 tadi, sebab hadis ni tabi'u bainal haji wal umrah. Rasulullah suruh buat haji dan umrah. Tetapi bagi yang tak mampu, tengok di sini kelebihannya ada dalam Jami' Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, man sallal ghadata, siapa yang solat subuh fi jama'atin, kena solat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, kemudian dia duduk kejap, lepas solat subuh duduk kejap,
Walaupun kantin Ibtisam dah buat kambing golek pagi tu, tak duduk kejap duduk kejap dahulu hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain, kemudian solat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin umrah, ianya adalah seperti pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah. Rasul kata sempurna. Dia seumpama macam hadis Juwairiyah juga ni, yang mana Rasul berikan satu ganjaran ataupun amalan, duduk sekejap lepas daripada solat subuh, sementara tunggu tu bacalah Al-Quran ke, dia kata kat sini berzikir kan, fa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Cuma baru ni ada kes jemaah kena halau ke sana. Ada pasal dalam Facebook dulu pernah viral satu video, ada seorang jemaah nampak macam jemaah tu macam jemaah tabligh, mungkin dia lepas subuh dia tunggu kejap. Ada sebuah masjid kat tempat kita, kadang lepas subuh dan pukul 7 dia dah kunci. Jadi pakcik tu kena halau, kesian tu jemaah. Patutnya biarlah dia, mungkin dia tak tahu dia nak berburuk sangka ke, biarlah kejap supaya dia sempat solat duha 2 rakaat, kemudian bagilah dia balik. Lepas syuruk tu tunggu kejap dalam 10-15 minit, dia solat duha, bagi dia balik. Kerana kelebihannya memang disebutkan dalam hadis Nabi, seumpama pahala haji dan umrah tamah 3 kali. Rasul menyebutkan ini biasa ganjaran-ganjaran yang kadang-kadang Rasulullah ajarkan. Sama macam hadis tadi, hadis Rasul ajar kepada Juwairiyah, yang mana Rasul keluar solat subuh, tengok Juwairiyah ni isteri Rasulullah sedang berada di tikar salat dia. Lalu Rasul balik daripada solat subuh. Pada kebiasaannya balik solat subuh ni maknanya dah duduk sekejap, kemudian dah solat sunat, kemudian dah naik matahari, Rasul balik tengok Juwairiyah masih lagi stay. Maknanya lama tu, mungkin sejam 2 dia duduk di atas tikar ataupun tempat salat dia, musalla dia. Lalu Rasul kata, engkau masih begini? Dia kata, masih lagi begini. Lalu Rasul kata, hendak tak aku ajarkan kepada engkau satu zikir, kalau kau baca ni mencukupi dah tempoh ni, malah sampai ke petang pahala dia, iaitu dapat kelebihan dia. Dan kalau kau baca petang, pahala dia sampai kepada pagi. Lalu Rasul ajarkan zikir yang biasa kita baca, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Simple. Habis tu ataupun antara sementara duduk lepas subuh tu, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata. Rasul ajarkan secara spesifik kepada Sayyidatina Juwairiyah. Kalau doa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li, doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar yang kita baca lepas solat. Pasal dan lepas solat kadang-kadang lepas tahiyat kita ada baca zikir ataupun bacaan doa tersebut. Ada zikir tertentu dan doa tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Boleh kita amalkan. Yang ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam selepas daripada kita menunaikan solat subuh, kita stay kejap, duduk kejap dan solat 2 rakaat. Ganjaran bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah secara berturut adalah penghapusan kefakiran. Yang ini kefakiran ni, macam saya sebutkan tadi, ada setengah orang dia memang cerita kat saya spend Ustaz, ialah kalau suami isteri beratus ribu kan, kalau dia pergi dengan PJH. Saya spend beratus ribu, berpuluh ribu, saya pergi haji ni dengan isteri saya. Waktu saya kat Mekah lagi, saya dapat satu rezeki, tak tahulah projek ke apa, dia cerita kat saya, kos yang saya keluarkan tu dah cover. Waktu saya kata ini masing-masing lah. Saya tak kata lepas ni tuan-tuan pun tengok akaun dia cukup. Itu bukanlah maksud saya. Tapi maknanya rezeki ni Allah Ta'ala boleh ganti balik satu. Kemudian rezeki lain selain daripada keuangan adalah rezeki kesihatan yang tidak boleh diberi. Saya dah cerita banyak kali ini, kesihatan ni adalah nilai yang tak boleh diberi dengan wang ringgit. Orang yang dah macam-macam sakit ni, kalau dia jutawan pun, kalau dia habiskan pun, belum tentu mengembalikan mula kesihatan yang pernah Allah Ta'ala beri kepada dia. Yang saya sebut banyak kali dalam kuliah semalam, Al-Imam Syafi'i kata kesihatan ni seumpama mahkota, tajun al-basah Allah yang Allah Ta'ala pakaikan kepada orang yang sihat, yang orang tak nampak, melainkan orang sakit aja yang nampak. Contoh macam saya sakit kan, dia sakit, saya tengok, dia seumpama dia memakai mahkota, dia raja kerana dia sihat. Kalau saya ada duit dalam akaun berjuta pun, belum tentu saya boleh kembalikan balik kesihatan saya
Orang yang rasa ni orang yang duduk ward dah biasanya. Orang yang duduk ward, kita datang ziarah, dia kata subhanallah kau boleh pergi mana ke sana ke sini, dia dah mula macam tu. Ini sama, maknanya walaupun kita merasakan rezeki itu adalah, tengok kat sini huraiannya, kefakiran yang menghapuskan. Surat 34. Kefakiran yang dihapuskan sama ada dengan maksud yang sebenar, iaitu memberikan kepada hamba Allah itu kecukupan rezeki setelah melakukan ibadah haji dan umrah, atau membawa maksud maknawi, iaitu memberkati rezeki. Ada orang diberikan keberkatan rezeki. Rezeki ni maksudnya dia ada setengah orang gaji 10,000 tak cukup, ada setengah orang gaji 5,000 cukup. Macam tu. Keberkatan rezeki ni, berkat ni orang panggil ziyadatul khair. Kalau orang tanya apa berkat ni Ustaz, ziyadatul khair, iaitu bertambahnya kebaikan. Kadang-kadang orang Melayu salah faham, dia nak salam saya peluk-peluk sikit, dia kata ambil berkat. Yelah, ambil berkat tu mungkin dia nakkan kebaikan tu juga dapat pada dia. Kerana keberkatan ni maksudnya ziyadatul khair. Kita semua ada masa 24 jam, tetapi kita tak boleh nak mengarang satu buku. Al-Imam Nawawi mengarang satu kitab yang penuh, satu almari, dalam usia 40 tahun, dia dah 45 tahun dia meninggal dah. Kita hidup 60 tahun belum tentu. Maknanya keberkatan masa yang Allah Ta'ala bagi pada dia, keberkatan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi pada dia, keberkatan anak-anak yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, ini semua pertambahan kebaikan yang sedikit, tetapi dia kebaikan itu sangat luas. Itu maksud keberkatan itu tadi. Saya ringkaskan sedikit. Kemudian kita tengok Allah Ta'ala kata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa sahaja yang kamu infakkan, belanjakan di jalan Allah, untuk sama ada pergi haji, buat umrah, apa sahaja, Allah Ta'ala akan gantikannya. Gantikan itu tadi yang kita dah ceritakan tu, kebaikan itu sama ada secara literalnya dia akan dapat kebaikan sedemikian, atau secara maknawinya dia akan dapat keberkatan dari sisi yang lain. Nombor 6, Rasul memberikan perumpamaan dosa yang terhapus dengan kotoran besi, emas dan perak yang hilang akibat perbuatan tukang besi yang membakar bahan-bahan tersebut dengan api, sehingga semua unsur-unsur asing dapat dibuang. Maknanya dia menghapuskan dosa lah. Ayat ini yang tuan-tuan boleh tengok bagaimana Sayyidina Amr bin Al-As. Semalam kita ada cerita sikit tentang anak dia. Hari ini cerita tentang dia yang dia mencaratkan kepada Rasulullah, aku boleh nak masuk Islam wahai Rasulullah, tapi boleh tak hapuskan, maafkan ataupun hilangkan, ampunkan diri aku. Lalu tengok dalam hadis ni Rasul kata, dia kata kepada Rasul, apakah syarat yang kau nak letakkan? Rasul kata, dia kata aku agar diampunkan diriku. Lalu Rasul kata, tidakkah kamu mengetahui amma alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qabla? Rasul kata, tidakkah kamu ketahui bahawa Islam menghapuskan, memadam segala kejahatan? Amru ni dia licik. Amru ni sebenarnya orang dia licik sikit. Sebab tu waktu Rasulullah hantar sahabat lari ke Habsyah, Quraisy hantar Amru. Maknanya Amru ni ada banyak juga permusuhan dia awal dengan Islam dahulu, tetapi Rasul kata, kalau kau masuk Islam, semua dosa kau yang lalu akan diampunkan. Dan yang terakhir sekali, nombor 7, muka surat sebelah, apabila seorang hamba diampunkan dosanya, diterima taubatnya, maka dia kembali bersih seperti waktu dilahirkan, bebas dia daripada dosa, dan mereka yang bebas daripada dosa ini akan masuk ke dalam syurga. Bukan senang kerana hati kita ni akan disaring, ada lagi tak dosa, sehingga dah hangus dah. Sebab tu yang kata lelaki terakhir masuk syurga tu dah hangus dah. Hangus hidup kembali, sehingga hapus dosa dia, barulah dia merangkak untuk masuk ke dalam syurga, kerana dia lelaki yang terakhir keluar daripada neraka. Kalau tuan-tuan pernah dengar hadis tuan yang merangkak tu, lalu Allah Ta'ala kata masuklah ke dalam syurga, lalu dia merasakan Allah memerdi dia. Dia kata, apakah Allah, syurga dah penuh dah, dia kata syurga dah penuh, aku orang terakhir. Lalu Allah Ta'ala kata, tahu tak mana ganjaran ataupun berapa langit bumi yang Allah Ta'ala bagi pada dia adalah sangat luas. Lelaki yang terakhir itu tadi, dengan dia dihapuskan, dibersihkan dosanya dahulu. Jadi maknanya saringan tu juga bukan senang. Maknanya tetapi kalau kita haji dan umrah, kita konsisten menghapuskan dosa. Tidak, dosa sendiri ni kita mudah-mudahan boleh hapuskan dengan amal saleh kita, tapi dosa dengan orang yang kita bimbang, kalau kita ada buat orang
berdosa dengan orang, maka yang pentingnya juga adalah kita jaga perkara tersebut. Jadi juga saya ingatkan kepada tuan-puan, ketika kita berada di Makkah ini, janganlah kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang berasap-rasap tu rasap-rasap tu seogoh dobek ke, kita kalau boleh jagalah, kerana kita berada di tanah haram tempat, dan kita pun tahu nanti kan dia kata ini kan makruh. Saya pun malah nak berujar, tapi saya nak cerita mana kita jagalah sebaik yang mungkin. Kalau boleh kita jaga, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita haji yang mabrur. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.